Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, kepada sahabat-sahabat ustaz, followers ustaz ataupun siapa-siapalah yang nampak video ni, tuan-tuan dan puan, tolong jangan swipe, tapi kena save video ni, kena repost video ni, kena ulang-ulang tengok sampai dapat hafal doa ataupun amalan yang ustaz nak share ni. Ini khas kepada tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat ustaz yang ada hajat, tapi hajat tu macam mustahil nak capai. Kalau tengok sekali plan bisnes ni macam, ya Allah, boleh capai ke ni kan? Kalau tengok sekali apa yang kita nak dari hati kita tu kan, rasa macam payah nak capai. InsyaAllah kalau beramal dengan apa yang ustaz share ni, InsyaAllah benda yang mustahil akan jadi benda yang tidak mustahil lagi. Dah ready kan? Dah ready? Jangan lupa follow ustaz dulu, save video ni dulu, takut hilang nanti. Kemudian ambil nota, hafal dan terus beramal. Okey, ready Bismillahirrahmanirrahim. Tolong buka dalam surah Taha ayat 36. Ingat tu, surah Taha ayat 36 berbunyi, qad utita su'laka ya Musa. Ingat tu, surah Taha ayat 36. Kemudian sambung, ya Allah ya Tuhanku, sebagaimana engkau kurniakan, kau tunaikan hajat Nabi Musa alaihissalam, maka pada hari ini ya Allah tunaikanlah hajat aku. Kemudian sambung sikit, fa innaka ala kulli syai'in qadir. Okey, dapat satu kan? Jangan lupa komen alhamdulillah dan qabil tu sebagai penerima ijazah, dan selamat beramal.